Balik pada pengorbanan ini tuan-tuan. Kadang-kadang tenaga di Malaysia ni, tenaga golongan agama ni banyak. Tuan-tuan tengok, bagi satu kawasan ada sekolah. Satu sekolah ada berapa ustaz? Kalau semua ustaz tu berfungsi dalam negara ini, banyak perkara yang dapat kita laksanakan. Tapi saya nak rujuk kepada soal perjuangan. Semalam saya tengok soal khabar, ada tokoh agama tertentu yang dilantik menjadi duta produk kecantikan apa tahu kan. Saya ingat tuan-tuan, perkara yang seperti ini tak payah pun saya fikir. Agama ini dia tak ada terlibat dalam masalah. Dia tak boleh konflik of interest ni, tak boleh. Berlaku pertembungan kepentingan ini tak boleh. Agama mesti solid. Orang yang bawa agama itu mesti bersih. La as'alukum ajra. Semua para nabi datang dengan syiar yang sama. Aku tidak meminta habuan daripada kamu. Bercakap agama hanya kerana agama. Sebab tu kita di Malaysia, kita ramai penceramah, tapi kita tak ramai pendakwah. Penceramah dia datang, dia berfikir apa benda nak bagi audiens suka, dan kemudian mungkin boleh gelak-gelak sikit, kemudian ada modal lawak sikit, kemudian dia balik. Nak jadi apa? Dia jadi. Saya dah habis kerja saya. Pendakwah tahu. Pendakwah dia menanggung bebanan kesusahan hati, kesusahan perasaan, risiko dakwah ditanggung oleh bahu dia. Lau kana 'aradan qariban wa safaran qasida lattaba'uk. Jikalah perjalanan tujuan, ia terjuan tempat sampainya terlalu dekat, pemusafiran itu sederhana jauhnya, nescaya mereka itu mengikutmu wahai Muhammad. Tuan-tuan, saya mengambil kesempatan daripada majlis tuan-tuan ini. Marilah kita kembali kepada fitrah asal Islam, iaitu berjuang. Dan kita adalah tahu bahawasanya seseorang Muslim tidak menjadi orang Muslim yang sebenar sehingga dia memperjuangkan agama. Agama itu bukan tempat santai. Masa-masa saya lapang saya buatlah, masa-masa saya suka saya buatlah. Kalau saya ada program saya pergilah. Tuan-tuan hadir mendengar ceramah bagus, tapi tuan-tuan semua mesti melakukan sesuatu yang membuktikan tuan-tuan telah mengerahkan tenaga dan mengerahkan harta untuk mempertahankan agama. Ketika itulah kita memenuhi maksud firman Allah tadi. Adakah kamu sangka kamu boleh masuk syurga sedangkan belum datang kepada kamu ujian? Terima kasih banyak kepada pihak yang menjemput saya. Saya ingat cukuplah pada masanya saya ceramah ini. Jika ada terkasar bahasa itu kurang kataan, saya mohon kemaafan. Terima kasih banyak kepada pihak penganjur. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.